Sabah dan Sarawak kekurangan doktor dan apa yang kerajaan telah buat untuk menyelesaikan isu itu? Potong allowance doktor. Setiap MO baru yang telah dilantik dan mereka yang layak bermula 1 Disember 2024 yang ditempatkan ke Sabah, Sarawak dan Labuan akan mengalami potongan allowance ini. Untuk doktor yang lama masih dapat allowance yang lama ya, yang lagi tinggi. Ini telah menyebabkan ada dua sistem dalam sistem kesihatan kita, ya. Ada dua sistem, ada dua layanan yang berbeza untuk doktor-doktor kita. Sekarang kita tengok realiti di lapangan, ya. Di Sabah, nisbahnya adalah hanya ada satu doktor untuk 729 orang. Tetapi manakala purata nasional adalah 404 orang ya untuk satu doktor. Itu bermaksud Sabah mempunyai 40% kurang doktor berbanding dengan purata nasional di Malaysia. Dalam keadaan sebegini, adakah kerajaan ingat pemotongan allowance ini adalah satu cara yang lebih baik untuk mengendalikan isu ini? Borneo memang pun telah mengalami isu ini sejak bertahun-tahun ya. Dari tahun 2020 sehingga hari ini ya, banyak wilayah, kalau tak silap, semua wilayah di Borneo gagal capai sasaran kerajaan, iaitu 400 orang untuk seorang doktor. Kalau kerajaan betul-betul nak baiki sistem ini, janganlah potong allowance doktor. Kalau nak jimat duit, potonglah allowance ahli parlimen. Ya. Kesihatan awam bukanlah satu tempat untuk kita berjimat. Sistem kesihatan kita perlukan lebih banyak perbelanjaan. Ya. No austerity for our healthcare. Ya. Austerity adalah pemotongan perbelanjaan yang sering kali dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di barat. Jangan lakukan di negara kita.